Musibat! Yang, takkan minyak motor korang tak isi? Malu aku sebagai ketua Mak Rempit Sungai Besi, minyak motor habis kat tepi jalan. Mana budak-budak ni yang pakai, bos? Kau tahu tak, kejap lagi aku ada meeting ni. Oh, bos, aku kena arang, bos. Uncle. Uncle, tolong Uncle. Minyak motor habis. Apa lagi? Tolonglah. Minyak motor habis ni. Nanti I belanja you cover set satu. Tak nak lah tolong kau. Kau selalu menyusahkan aku lah. Tolonglah. I tengah susah ni. Aduh, kau ni. Tolonglah. Bila aku tolong, aku tak kena. Bila aku tolong, aku tak kena. Macam mana? Janganlah belagak. Tahulah satu biru semua. I tengah susah. I minta maaf lah. Kan tolong, bila aku tolong, kita kena. Tengok, ni karma dah balas. Tuhan dah balaskan kau tau. Karma semua kau buat aku. Yalah, minyak motor habis. Pam minyak jauh. Tolonglah tolak. Boleh tak? Aku tak pandai tolak lah. Tak apa macam ni. You naik I punya motor. I tolak. Tunda. Thank you Uncle lah. Nanti I belanja you satu cover set. Okey? Betul? Betul lah. Dua kali I sudah tipu you. Takkan kali ketiga I mau tipu you. Malulah. Mana tahu buah boleh berbuah 3 kali? You percaya I lah. Okey. Kali ketiga, I jujur sama you. Dey, apa motor kau ni? Kenapa Uncle? Semiral tak ada, exhaust bising. Uncle relax saja. Kalau polis tahan, I kau tim. I punya bapak polis. Ya, polis bapa kau ni. Iyalah. Kau mau apa ni? Kau merubah haram ke apa ni? Tak, tuan. Tak tuan. Macam ni. Ini Uncle, dia ajak saya lumba motor tuan. Day musibat!